Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Kerilah kawan-kawan. Selamat pagi. Pukul 9 pagi. Kak Nur membuat peyek. Hari ni kita buat peyek pula kawan-kawan. Resepinya ada nanti. Rempeyek kacang tanah. Okey. Rempeyek kacang tanah kawan-kawan. Dah siap ni. Dah penuh lah pula ni. Harap tak jatuh. Jatuh kau. Jatuh kawan-kawan. Semangat Kak Nur. Kak Nur hari ni kena cari masa sebab malam nanti cucu balik. So, seperti biasa, nenek kalau dah dengan cucu, biasalah kan, abaikan dapur yang bersepah ya kawan. Kita menuang rempeyek. Ini rempeyek kacang tanah tanpa acuan. Tepi kuali saja. Kawan-kawan nak resepinya nanti ada. Ya. Jangan risau. Sambil-sambil masak ni kan. Apa yang kawan-kawan dah siap? Mak Kak Nur belum lagi kawan-kawan. Kak Nur baru buat sikit-sikit ni. Tapi biskut ada lagi sepatutnya. Sebab biskut utama Kak Nur masih belum ada. Kak Nur buat setengah kilo dulu. Sebab banyak benda nak dibuat kan kawan. Nampak? Senang. Kerja mudah. Tak ada acuan pun boleh, insya-Allah. Kita buat cara tradisional saja. Tapi kacang tanah Kak Nur tak banyak. Kak Nur ada buat satu lagi kuih ni, tapi yang ni tak ada video lah sebab dah banyak kali Kak Nur buat ni. Kacang tanah yang telah Kak Nur sangai. Kak Nur nak buat kuih kacang seperti biasa sebab itu kegemaran suami. So kita buatlah. Biasalah kawan-kawan. Kita ni buat bila ahli keluarga ada yang suka, kita akan buat. Okey? Kak Nur nak ambil bekas dulu kejap. Kita buat sikit-sikit lah. Anak Kak Nur dia mengemas. Nampak? Cantik kan kawan? Rempeyek kacang tanah. Dia punya rangup kawan-kawan tak payah risau. Memang rangup. Oi, jadi kawan-kawan, Kak Nur ambil dia punya ni dulu. Kan ada serdak kan? Kita clear kan. Serdak-serdak kita ni. Ni. Oh, janganlah jatuh. Tolonglah. Dapur memang bersepah kan kalau buat macam ni. Okey. Kurang dia punya tepung. Okey, ni. Buat sendiri, rasa kita boleh kawal. Banyak mana kan? Simple aja kawan. Kawan-kawan dah siap kemas rumah. Kak Nur baru 70% kawan-kawan. Biasalah.
Dia last minute tu yang macam kelang kelibut tu yang seronok. Baru ada aura raya dan kelang kabut. Macam itulah kawan-kawan. Bekas-bekas untuk diguna tray-tray tu pun belum Kak Noh basuh. Ada lagi sebenarnya tempat yang belum Kak Noh kemas. Kita biasalah ibu-ibu kan. Ni dapur ni lepas masak peyik ni, buat video dah siap. Kemas lagi sekali dapur. Okey, kita buat benda lain. Kain Kak Noh belum jemur. Sebab tadi Kak Noh pagi-pagi pergi kedai, pergi cari tepung dulu, pergi cari kacang dulu. Begitulah kau. Begitulah kawan-kawan oi. Ni Kak Noh tak balikkan sebab kacang tu kalau kawan-kawan nak cepat, kawan-kawan sangai sekejap. Tak sangai pun tak ada masalah, boleh. Ni Kak Noh punya memang simple lagi. Pot rangup, renyah memang tak payah cakap. Simple. Nanti kawan-kawan tengok dia punya video ni. Ada kawan-kawan. Kaut. Renyah ni jangan buang, dia kumpul. Makan. Kak Noh walaupun ABC, Kak Noh selalunya buat rutin puasa tu. Maknanya kita sahur, kita buat benda lain macam tu. Sebab nanti badan kita tu, dia takkan terkejut nanti kita berhenti naik mula lagi gitu. Kak Noh buat macam kita berpuasa. Selalunya Kak Noh buat macam itulah. Kalau dulu, sebab anak-anak dulu kecil kan, jadi kita cakap bulan puasa, jadi anak kan puasa. Jadi anak takkan tahulah, masa tu anak kecil takkan tahu yang Kak Noh ni sebenarnya tak puasa. Sebab Kak Noh sahur, buka macam biasa, waktu diorang berbuka. Nanti dia dah besar, dia dah tahu kan yang perempuan ni tak ada istilah puasa penuh, kecuali orang yang memang dah tak datang bulan lah, kan? Anak Kak Noh takkan tahu. Sekarang dia dah besar, dia dah tahu dah yang perempuan ni ada waktu dia, cuma Kak Noh takkan tunjuk lah. Sebab Kak Noh tak nak badan kita tu, kan kita dah puasa dalam 2 minggu macam tu kan, lepas tu kita dah rehat. Jadi waktu tu kita tak nak badan kita ni macam letih sangat. Jadi Kak Noh akan puasa macam, buat macam rutin puasa macam biasa. Ni melekat ni, nanti tak boleh nak sulut. Jadi nanti kita tak boleh, tak dah malam apa, jadi susah badan tu nak terima, susah. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Kak Noh ni sebelum Islam, ketika mula-mula Islam, Kak Noh ada mengidap gastrik yang agak teruk. Kak Noh boleh sampai termuntah-muntah kalau tak makan. Sebab gara-gara Kak Noh suka lewatkan makan. Sebab ada orang dia kata dia tak boleh kan. Tapi Alhamdulillah Kak Noh, bulan puasa gastrik Kak Noh tak pernah ada. Tak pernah. Sebabnya kita macam okey lah. Sebab Kak Noh dulu untuk hindarkan Kak Noh punya gastrik tu, Kak Noh guna minum susu Ensure. Ensure tu mahal betul, tapi kita minum untuk orang gastrik tu sangat-sangat bagus. Dan suami Kak Noh dulu, masa mula kami kahwin tu, dia jaga yang tu. Dia akan pastikan Kak Noh sentiasa minum susu. Alhamdulillah. Walaupun gastrik, Kak Noh boleh puasa. Alhamdulillah lah. Tak pernah pula dia datang ketika puasa tu. Okey lah. Kalau dulu risau juga sebab Kak Noh agak teruk. Sampai berguling-guling kalau dah kena. Tapi Alhamdulillah, Kak Noh cuti puasa pun gara-gara datang bulan je.
tak adalah yang untuk kes-kes apa hal-hal perempuan ni tak adalah. Hal-hal perempuan tak adalah. Tapi untuk rehat puasa tu tak. Sebab Kak Noh macam biasa. Sebab Kak Noh nak badan Kak Noh tu dia tahu. Boleh lah. Bagi yang tak tahan tu mungkin dia memang tak boleh kan. Bagi Kak Noh alhamdulillah untuk diri Kak Noh sendiri gastrik. Kak Noh ada gastrik tapi bulan puasa tu alhamdulillah dia memang kompromis lah. Dia macam memberi Kak Noh ruang lah untuk berpuasa. Alhamdulillah. Okeylah kawan-kawan. Ini banyak lagi. Kalau panjang video Kak Noh berborak-borak gini, kita jumpa lagi lah. Ini masih ada lagi kawan-kawan. Kak Noh habiskan. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.